ni dia ada dua, POV tangan ataupun kita boleh juga masukkan model. So saya nak try masukkan model. So saya nak masuk model kita yang sama juga. Ini kita punya model Ten Shiri itu. Ten Shiri celup. So kita masuk gambar model sekali. Okey. So kat sini by default dia akan bagi realistic cinematic. Kalau kata kita tulis nak 3D, dia akan bagi 3D. Nak anime, dia akan bagi anime. Okey. So yang ni saya nak buat voice over lah. Okey. So kita ada spicy shiitake snack. Spicy shiitake snack, ready to eat. Okey. So kita nak VO. Okey. Ni je. So kita submit. Cendawan pedas Shiba Inu. So kita ada wanita yang bercakap. So kita yang ni dia akan bagi prompt video, prompt storyboard juga, dan ada prompt video. Kita akan dapat sepasang lah prompt. Yang ni dia tak dapat 3 idea, dia cuma dapat 1 idea saja dia bagi. So kat sini kita ada kita punya cukup dah ni 34. Ini sepatutnya cuma pasal tak ada skrip. Okey, tak apa. Mari kita try tengok. Saya takut dia punya skrip ni macam agak panjang. Okey. So kita copy dulu prompt storyboard. Okey. Dia selalu okey, saya takut tak sampai. Okey. So kita copy dia punya prompt. Dan kita masuk dekat sini. Sebab kita nak pakai model yang sama kan, saya just masukkan kita punya gambar produk sahaja. Okey. So gambar produk kita tadi. Mana? Okey, ni dia. So kita ada yang ni, control open. Okey. So kita upload je dulu yang ni. Sambil-sambil tu kita tukar setting, sebab sekarang kita nak buat image storyboard kan. So kita tukar kepada image. Part ni sebelah 3, saya nak buat 2. Okey, lepas tu kita masukkan gambar produk kita. Ini sebagai rujukan untuk dia punya packaging dia. Hai Suna. Adik, tolong bayar aku adik. Gelah. Buka. Ini botol pink ni. Kena kocok kira. Hai Nusha. Okey. So kat sini tak lepas pula tadi dua. Kita upload lagi sekali. Apa tak lepas? Okey. So ini adalah kita punya spicy shiitake. Control. Di open.
method. Yang sekarang ni saya tengah upload kita punya image rujukan tau. Yang ni penting, contoh macam packaging ni, kalau boleh cari yang packaging yang lagi jelas, lagi bagus. Sebab apa yang ni, nanti I akan ikut kita punya rujukan ni. Okay, so kat sini, kita masukkan gambar produk kita. Okay. So, add prompt. Dan juga gambar model kita. Dan paste saja kita punya prompt tadi. Sekarang saya tengah generate storyboard. Maksudnya nak kecilnya. Okay, so kita submit. Apa tak boleh motor tu masuk dalam sikit lah. Kecil lah. Logok. Simut dalam mari kita simut. Hai Muhammad Hafiz. Hai Kamal Abdul Aziz. Apa katanya? Tak ada. Okey. So ini adalah kita punya storyboard. Okey. So, kita nak guna yang mana satu? Ini boleh, ini pun boleh. Okey. Mari kita guna satu storyboard. Add prompt. Okey, so kita tukar dulu dia punya setting kepada video. Aduh, 9:16, 10 second, 1. Okey. Sebelum tu saya nak copy dulu prompt video daripada kita punya prompt generator. Okay. So ini adalah dia punya prompt video. Kita copy je. Lepas tu kita masuk kat sini. Lepas tu kita masukkan kita punya gambar produk. Oops, inilah kita masuk yang packaging dulu. Add prompt. Okey. Lepas tu kita punya gambar model. Lepas tu kita paste lah kita punya prompt tadi. Hai Miss Pia. Hai Rul. Okey, so sekarang saya tengah nak generate kita punya video. Okey. Hai Anarana. So kita generate kita punya video dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Hai Aira Syuhada. Okay, saya sekarang ni saya tengah generate video menggunakan
prompt yang saya generate daripada kita punya prompt generator. So yang saya tengah guna sekarang adalah iMasak. iMasak ni dia salah satu prompt generator yang ada dalam kita punya prompt generator bundle. Hai, so prompt generator bundle ni dia ada beberapa prompt generator yang kita boleh guna untuk generate karakter. Sekejap saya scroll sikit. Boleh generate karakter, boleh generate video 10 second, dan kita ada ini antara tool favorite saya, iMasak dan juga iFashion. So iMasak ni dia khas untuk buat video yang berkaitan dengan produk-produk makanan dan juga barang-barang dapur. Okey, so kita ada juga iQuick. So iQuick ni iQuick ni pula untuk generate video 10 second untuk bahagian produk digital boleh, produk fizikal boleh, servis boleh, kita nak buat ASMR boleh, untuk pelbagai produk. So iQuick pun boleh. So kita ada iMasak, iQuick, iFashion dan juga iRef. So ini antara tool yang kita ada. Dan saya masih dalam proses nak tambah beberapa tool lagi. Sebab saya tengah duk test dulu. Selagi saya tak puas hati, saya takkan release pada user. So, siapa yang nak dapatkan, masa sekarang ni harga dia 29 sahaja. So 29 ni harga pengenalan dan juga harga promo waktu saya tengah live. Lepas saya live nanti, harga dia akan berubah lagi satu. Apa yang saya cakap? So harga ni bukan harga yang kekal tau. So siapa yang dapatkan sekarang, kalau kata nanti kita ada update tool lain, boleh Baizura, boleh. Tak ada masalah. Boleh je buat kat handset. Boleh buat kat handset. Saya buat dekat laptop ni sebab senang, saya nak buka tab banyak-banyak. Itu yang saya buat kat laptop. Tapi biasanya kalau saya duduk saya saja, saya memang akan akses guna handphone sahaja ataupun tab. Sebab kita guna Gemini 1 untuk akses kita punya tool ni. Lepas tu kita akan guna Flow untuk buat video. Lepas tu kita ada group support juga dekat Tele. Okey, mari kita tengok video kita siap lagi. Ni dia. Ini saya pakai iMasak tau. Bila mengidam snack pedas-pedas, aku terus ambil cendawan pedas Shibeniu ni. Potongan dia tebal, juicy dan rasa umami pedas dia memang padu. Sesuai sangat makan terus. Korang yang suka pedas wajib. Ni apa, dia punya skrip terpotong sikit. Bila mengidam snack pedas-pedas, aku terus ambil cendawan pedas Shibeniu ni. Potongan dia tebal, juicy dan rasa umami pedas dia memang padu. Sesuai sangat makan terus. Korang yang suka pedas wajib. Tak apa, ini nanti saya adjust balik. Dia punya skrip terlebih sikit. So kita boleh generate video berkaitan macam shiitake ni bukan masak pun, tapi boleh buat dekat iMasak. Sebab dia produk yang berkaitan dengan makanan. Yang ni dia ready to eat. Okay. Tunjuk produk. Dia sebenarnya dia macam konon macam demo lah, demo masak. Cuma untuk macam alat kalau peralatan dapur yang tu dia ada ni sikit. Cuma jangan yang terlalu mekanik. Dapat tu apa? Dapat ni. Satu iRef tu untuk buat karakter sheet dengan produk sheet. Yang kedua kita ada iQuick yang kita buat video, kita dapat 3 idea untuk video, buat macam-macam video. Video ASMR untuk produk fizikal, produk digital.
lepas tu kita ada iStory. iStory tu video panjang. Pun sama untuk produk juga. Lepas tu kita ada iMasak dan iFashion. So iMasak dengan iFashion ni dia memang untuk produk yang berkaitan dengan makanan dan juga produk yang berkaitan dengan fashion. Yang ni. So yang ni harga 29 ni, ini sebenarnya tool kita belum komplit lagi. Sebab lepas ni saya akan tambah lagi tool. So siapa yang bayar sekarang dapat akses untuk beberapa tool ni dulu. Nanti bila saya update pun dah tak payah tambah harga dah. Cuma nanti bila kita punya tool semua dah komplit, harga 29 ni akan naik lah masa tu. Tak dapat dah harga 29. Yang ni saya bagi macam orang kata apa, penghargaan lah untuk siapa yang dapatkan sekarang. So lepas ni kalau kita ada update tool pun, yang beli sekarang tak perlu tambah lagi. Jadi tu tambahan. Tu saya tengah buat. Ada yang POV,